10 selebriti yang berasal dari Malaysia. Mesti korang ramai kenal selebriti Hollywood dan antarabangsa, tapi ada di antara mereka yang sebenarnya berasal dari Malaysia. Jadi untuk video kali ni, jom kita tengok 10 selebriti antarabangsa yang berasal dari Malaysia. Nombor 10, Guy Sebastian. Penyanyi berbakat ini sebenarnya lahir di Klang, Selangor. Guy Sebastian ialah pemenang pertama Australian Idol dan menjadi salah seorang artis terkenal di Australia. Lagu-lagunya seperti Angels Brought Me Here dan Better Scar berjaya menjadi carta di muzik antarabangsa. Nombor 9, Amber Chia. Model antarabangsa yang berasal dari Tawau, Sabah ini berjaya menembusi pentas peragaan global. Amber Chia mula dikenali selepas menang pertandingan model antarabangsa dan menjadi wajah pada jenama terkenal seperti Guess. Nombor 8, Yuna. Bercakap tentang muzik, kita tak boleh lupakan Yuna. Penyanyi dari Kedah ini berjaya menembusi pasaran muzik antarabangsa dan pernah bekerjasama dengan Pharrell Williams, Usher dan ramai lagi. Lagunya seperti Crush dan Dolabis mendapat sambutan hangat di luar negara. Nombor 7, Sheila Majid. Penyanyi legenda Malaysia ini juga mendapat pengiktirafan antarabangsa. Sheila Majid terkenal dengan lagu Sinaran yang bukan sahaja popular di Malaysia, tapi juga di Indonesia, Jepun dan beberapa negara lain. Dia antara artis Malaysia yang pernah membuat persembahan di London dan Amerika Syarikat. Nombor 6, Datuk Nicole David. Dalam dunia sukan, Malaysia sangat bangga dengan Datuk Nicole David, iaitu bekas pemain squash nombor 1 dunia. Dari Pulau Pinang, Datuk Nicole bukan sahaja mendominasi sukan squash selama lebih 9 tahun, malah dikenali di seluruh dunia sebagai salah satu atlet Malaysia wanita terbaik sepanjang zaman. Nombor 5, Tan Sri Tony Fernandez. Bukan pelakon tapi seorang tokoh terkenal dalam dunia penerbangan, iaitu Tony Fernandez. Dia ialah CEO AirAsia yang menjadikan syarikat ini salah satu penerbangan tambang murah terbaik di dunia. Dengan kejayaannya, dia sering muncul di majalah perniagaan iaitu Forbes dan Time Magazine. Nombor 4, James Wan. Kalau korang peminat filem seram, mesti kenal James Wan, pengarah yang menghasilkan filem The Conjuring, Insidious dan Saw. James Wan dilahirkan di Kuching, Sarawak sebelum berpindah ke Australia. Sekarang dia bukan sahaja terkenal dengan filem seram, malah mengarahkan filem aksi terkenal iaitu seperti Fast and Furious 7 dan Aquaman. Nombor 3, Ronnie Chien. Kalau korang pernah tengok pelawak stand-up yang power dalam The Daily Show, mesti korang kenal Ronnie Chien. Dia sebenarnya dilahirkan di Johor Bahru sebelum berpindah ke luar negara. Selain menjadi host komedi terkenal, dia juga pernah berlakon dalam filem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nombor 2, Henry Golding. Nama Henry Golding meletup selepas membintangi filem Crazy Rich Asians. Ramai tak tahu dia sebenarnya lahir di Betong, Sarawak dan mempunyai darah campuran Malaysia-Inggeris. Sebelum jadi pelakon, dia pernah bekerja sebagai pengacara TV di Malaysia. Kini dia terus mencipta nama di Hollywood dengan filem Snake Eyes dan Last Christmas. Nombor 1, Michelle Yeoh. Pelakon yang berbakat ini berasal dari Ipoh, Perak dan mula dikenali melalui filem aksi Hong Kong pada tahun 1980-an. Kemudian dia melangkah ke Hollywood seperti filem Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tomorrow Never Dies iaitu bersama James Bond, dan yang paling besar iaitu filem Everything Everywhere All at Once yang membawa namanya memenangi Oscar pertama sebagai pelakon wanita Malaysia. Itulah 10 selebriti antarabangsa yang berasal dari Malaysia. Hebat kan? Inilah nak buktikan bahawa rakyat Malaysia boleh berjaya di peringkat dunia.